Assalamualaikum, selamat kembali lagi ke Zul Channel. Hari ni bertarikh hari ni bertarikh 18 Ogos 2026, iaitu hari Selasa. Jadi aku dah lama tak buat vlog GrabFood ni. Aku sajalah nak buat balik. Saja bosan-bosan cedok balik-balik kerja kan. Jadi sebelum tu jangan lupa like, komen dan share dan juga subscribe. So sekarang ni aku menuju ke dataran sebab aku balik kerja, aku ambil shift daripada pukul 7 sampai pukul 9 malam. Jadi itulah, dah lama sangat tak buat vlog GrabFood Ipoh. Jadi kita cuba buat balik lah. Ni pun aku dah tak ingat dah vlog GrabFood yang ke berapa. Jadi aku nak pergi dataran dulu sementara tunggu shift bermula lah. Shift aku ambil pukul 7 sampai pukul 9 malam. Okay, sekarang ni kita orang nak repak dulu. Nanti apa aku sambung. Alright, stay tune guys. So sementara tunggu shift bermula, aku dengan kawan aku selalu lepak kat sini lah, kat Menara Jam ni. Jadi kalau korang nak naik motor, nak pergi ke Menara Jam ni, make sure korang jangan lalu atas rumput lah kan. Rumput tu elok dah cantik, jadi nanti nampak bekas tayak. Korang ikut laluan yang disediakan ni. Tapi pelan-pelan je lah sebab takut ada budak-budak kan petang-petang ni. So nanti apa-apa aku sambung bila shift dah start ni. Nanti apa-apa aku sambung. Alright. Okay, setelah kita orang tunggu lebih kurang lama juga kita orang tunggu order, tak ada order. So aku baru dapat first order. First order dekat Soi 55. Jadi jom kita pergi pick up. Okay, order pun dah siap. Nasib baik dah tak sidai. Sekejap je sampai terus siap. So kita akan hantar ke area Panorama. Dia lebih kurang 11 minit 7 km. 11 minit 7 km kita hantar. Jadi jom kita pergi hantar. Nanti apa-apa nanti aku dah nak sampai ke rumah customer nanti aku sambung. Alright. Nampak kayaknya order aku ni alamatnya mau satu atau dua order je. Shift pun dah nak habis lah, tapi aku rasa satu order lah ni. Pasal aku tak lajak sampai tengah malam sangat sebab esok aku kerja. Aku biasa kalau lajak sampai pukul 11, pukul 12 Sabtu malam minggu lah. So kalau hari kerja aku biasa shift 9 7, 9 biasa okey je order 7, 9 malam pun. Tapi itulah hari ni mungkin slow sikit. Itulah. Jadi sekarang ni aku masih lagi menuju ke rumah customer. Sekarang ni aku berada di area Medan Gopeng lah. Area Medan Gopeng. So itulah, dah lama dah tak buat vlog Grab. Ini hari sajalah. Rindu nak buat vlog Grab kan. Dah lama tak buat vlog Grab. Oh, ada van tayar pecah kot. Begitu nyaman ku nyanyikan lagu ini dan kau petik gitar yang kau bawa. Betapa indah semesta. Miss NG ya? Ya. Thank you. Welcome.
job yang pertama kita dah settle. Jadi kita nak mencari lagi order yang kedua. Jam pun dah menunjukkan 8.43. 8.43. Shift habis pukul 9. Aku tak rasa memang akan dapat order, tapi kita cubalah. Mana tahu ada rezeki. Sebab memang hari kerja memang biasa tak lajak sangat lah. Dia kalau ada order lebih sikit pun pukul 10, 9.30. Tapi dia kena berdekatan dengan tempat tinggal lah. Kalau jauh sangat nak balik pun jauh kan. Jadi jom kita mencari order yang kedua. Dapat second order Burger Bro. Okay, Burger Bro hantar dekat saja. So kita pergi pick up dulu. Item dia burger ayam 3, burger ayam special 1. Alright. Jadi jom kita pergi pick up dulu. Nanti bapak aku sambung. Alright. So kita tengoklah sama ada order dah siap dulu. Aku harap dah siap lah. $5.35. 5.35 kan? Ya. Ya, alright. Okay. Terima kasih ya. So, order dah pick up. Kita nak hantar. Hantar pun tak jauh sangat, 5 minit daripada kedai ni. Tapi kita mahala ke Simpang Pulai. Order burger. Ya. Okey. Halo. Ini settle order kita yang kedua. Dari jam pun dah menunjukkan 8.57. Aku rasa aku nak balik lah. Walaupun baru 2 order, tapi memang hari ni slow. Biasa tak dapat 2 order, biasa dapat je 5-6 order. Tapi tak apalah. Mungkin rezeki sampai sini saja untuk hari ni. Pasal esok kerja lagi kan. Kalau besok cuti okey. Memang biasa aku lajak sampai pukul 11, 12 kan. Tak apalah. Kita santai-santai. Masih on lagi ni. Kalau korang nampak aku masih on lagi. Aku mengharapkan dapat order dan aku hantar belah-belah yang dekat-dekat rumah aku lah, supaya aku boleh turun balik kan. So aku cuba lah untuk dapatkan satu lagi order. Tapi tak tahulah. Tapi dalam masa sama aku on the way mahala balik rumah aku. Jadi kita tengok lah dekat dapat order mana kan. Sebab biasa memang kalau hari kerja memang aku shift 7-9 je. Kalau hari malam minggu ataupun esok ada cuti berapa ke, aku akan lajak sampai pukul 11, 12. Cuma tu lah dah lama tak buat vlog. Jadi tiba-tiba rasa rindu nak buat vlog pula. Jadi aku akan cuba keluarkan video setiap hari lah. Mana hari aku buat Grab tu aku akan try record macam mana tengok semua. Aku tak janji boleh keluar ke tak satu hari satu video. Jadi aku mahala balik rumah, aku try tengok kalau boleh dapat lagi satu order. Nanti apa-apa aku sambung. Alright. So aku dah patah balik ke Pekan ni, tak masih lagi tak ada order. Jadi aku perut dah berbunyi. Aku ingat aku nak makan kejap. Aku nak makan dulu. Apa lah. Belah makan pukul berapa ni? Pukul 3 petang ni, pukul 2 petang. Oi, lama dah. Kita pergi makan kejap lah. Kita pergi makan sekejap. Member aku pun dah tunggu kat kedai makan. Jadi aku rasa video sampai kali ni sajalah. InsyaAllah nanti aku akan buat lagi konten macam ni. Video nanti apa-apa aku sambung. Sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.